Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi kita mukadimah ringkas saja tadi, sebab kita akan habiskan hari ini ilmu bayan insya-Allah. Pada pertemuan yang lepas kita dah selesai insya, kita dah selesai qasar, ahwal muta'alliqatil fi'li, qasar, insya dan qasar wasal secara ringkas. Sekarang ni kita akan pergi ke tajuk terakhir dalam ilmu ma'ani, iaitu al-ijaz wal itnab wal musawah. Macam yang kita tahu, al-ijaz wal itnab adalah salah satu silibus dalam STAM. Jadi insya-Allah kita ringkaskan al-ijaz wal itnab. Al-musawatu, musawah. Apa itu musawah? Musawah adalah adaul makna al-murad, menunaikan makna yang dikehendaki dengan apa? Bi'ibaratin musawiyatin lahu, dengan satu ibarah, iaitu ungkapan yang sepadan dengan makna al-murad. Lahu tu balik kepada makna murad. Sekali lagi, dia adalah menunaikan makna yang kita nak dengan satu ungkapan yang sepadan dengannya. Tapi ungkapan yang sepadan tu diukur dari segi apa? Bihasabi muta'arafi awsatin nas, dengan diukur dari segi lingkungan manusia itu sendiri. Jadi macam mana kita nak ukur ijaz itnab dalam bahasa Arab? Kita akan ukur daripada orang-orang Arab punya lingkungan bahasa secara apa? Secara keseluruhan. Okey. Itu musawah. Wal ijaz adalah ada'u tu menunaikan makna murad. Ada'ul makna murad sama macam atas. Kita nak memberitahu makna yang kita nak, tapi minal ibaratil bi aqalla minal ibaratil muta'arafah. Tapi kita punya ungkapan kita tu aqal, lebih sikit daripada al-ibaratul muta'arafah. Maksudnya muta'araful awsat bawah, kalau sikit lagi daripada muta'araful awsat kita panggil dia sebagai ijaz. Wal itnab tu apa? Adaul makna al-murad, menunaikan makna murad bi azyad, dengan yang lebih daripada apa? Lebih daripada minal ibaratil muta'arafah. Tu takrif dia secara panjang lah, sebab azyad kan isim tafdil. Isim tafdil perlu min. Jadi kita faham adaul makna al-murad bi azyad minal ibaratil muta'arafah. Itu adalah takrif itnab. Untuk apa? Maksudnya supaya apa? Kenapa perlu lebih panjang? Sebab orang Arab, macam kita tahu dekat depan pun dia ada cakap dekat muka surat 24 bukan, dekat muka surat 8. Dalam muka surat 8 kita tengok tengah-tengah kan, dia kata wayajibu ay yaqtasiru ala qadril hajah. Maksudnya apa? Kalam-kalam orang Arab lebih pendek lebih bagus, kan? Lebih pendek lebih bagus. Bahkan ada yang dulu sebelum balaghah dibentuk sebagai sebuah ilmu, orang Arab jahiliah mengatakan balaghah ni apa? Balaghah ni bukannya dia tak ada takrif balaghah yang tertentu lagi. Dia orang kata balaghah adalah al-ijaz. Balaghah adalah ringkasan kalam. Maksudnya sebanyak mana kita ringkaskan kalam, sebanyak itulah balaghah yang kita dah buat dalam kalam kita. Okay? Jadi kat sini itnab, kalau kita panjangkan kita punya kata-kata, mesti ada faedah. Ada bi azyad, menunaikan makna murad dengan ibarah ungkapan yang lebih. Li faidatin, tapi perlu ada faedah. Okey. Selesai. So kita nak bayangkan itnab musawah ni macam mana? Ijaz itnab musawah. Kita bayangkan ni ni satu bekas. Lepas tu ni makna murad kita nak makna ni. Lepas tu kita isikan dia dalam bekas yang ada 3 bekas lah kita bayang. Ni bekas kecil, bekas sederhana, bekas besar. Ni makna murad. Kalau kita isikan makna murad dalam bekas yang besar, maka dia jadi itnab. Kalau kita isikan dalam bekas yang kecil, ijaz. Kalau kita isikan makna murad dalam bekas yang tengah-tengah, dia adalah muta'araful awsat.
contoh dari segi praktikal kita boleh bagi macam ni. Kita kata, bilakah kelas balaghah tafakuh lil azhari mula? Kalau kita jawab macam ni, kita jawab, kelas balaghah tafakuh lil azhari mula pada pukul 9.30. Itu adalah muta'aruful awsat, sebab semua orang cakap macam tu. Dalam bahasa Melayu kan, orang Melayu semua cakap macam tu. Tapi kalau kita cakap 9.30, kita pendekkan, padahal muta'aruful awsat adalah kelas balaghah mula pada 9.30 kan. Okey, kalau kita kata 9.30 ijaz. Kalau kita kata kelas balaghah mula pada pukul 9.30, jangan lewat. Sebab pengisi datang 10 minit awal. Jadi dekat situ dia ada muta'ariful awsat ada dan ada lebih. Supaya apa? Li faidatin, untuk sebuah faedah. Kan? Jadi kita kenal mana satu muta'ariful awsat, ijaz dengan musawah. Ijaz dengan itnab. Wal ijaz. Kemudian kita tengok ijaz. Wal ijazu qismani. Ijaz adalah, ijaz mempunyai dua bahagian. Yang pertama ijazu qisari. Ijaz qasar. Maksudnya dia hanya memendekkan kata-kata. Kita tengok jenis yang kedua, wa ijazu hasfin. Ijaz secara hazaf. Takrif kepada ijazu qisarin adalah wa huwa ma la hasfa fihi. Dia tidak ada hazaf padanya. Contohnya macam mana? Walakum fil qisasi hayatun. Seperti walakum fil qisasi hayatun. Penjelasan kepada walakum fil qisasi hayatun, dia kata dekat sini, fa inna ma'nahu katsirun. Maknanya terlalu banyak dalam walakum fil qisasi hayatun. Walafzuhu, tak, sedangkan lafaznya adalah qalil, lafaznya sikit. Okey. Lafaznya apa? Lafaznya adalah walakum fil qisasi hayatun. Dia kata apa? Makna dia banyak kan? Kita tengok makna dia apa. Iz ma'nahu, kerana makna yang terkandung dalam walakum fil qisasi hayatun adalah apa dia? Annal insana, seseorang manusia, mata alima annahu in qatala yuqtal. Seorang manusia apabila dia mengetahui bahawa ketika mana dia membunuh, dia akan dibunuh, imtana'a anil qatli, maka dia akan mengelak daripada membunuh orang. Fakana fi zalika, pengelakannya daripada membunuh orang itu, hayatuhu, ada kehidupan bagi dirinya, wa hayatu sahibihi, dan kehidupan bagi orang yang dia nak bunuh tu, wa hayatu sahibihi, dan kehidupan bagi orang yang nak membunuh. Okay. Jadi kita faham daripada walakum fil qisasi hayatun ada ijaz, tu yang pertama. Ijaz daripada ibarah yang sikit kita faham makna yang banyak. Lepas tu qasar pula kita faham daripada mana? Qasar kita faham bahawa daripada ungkapan yang sikit tadi, untuk memahami makna yang banyak tidak ada berlaku hazaf. Okay. Untuk lebih mudah kita tengok ijaz hazaf. Wa ijazu hasfin, dan ijaz hazaf. Apakah takrif ijaz hazaf? Ijaz hazaf an yahzifa min at-tarkibi ma la yukhillu bil fahmi. Ijaz hazaf adalah an yahzifa, menghazafkan, min at-tarkibi, daripada ungkapan kita tu, menghazafkan apa? Ma la yukhillu bil fahmi, sesuatu benda yang tidak mencacatkan kefahaman. Contohnya kita tengok was'alil qaryata. Was'alil qaryata, tanyalah kampung. Tanyalah kampung dekat sini. Kita tahu bahawa adanya muta'ariful awsat, adanya dia punya kata-kata yang sepatutnya dia cakap adalah was'al, tanyalah kepada ahli kampung. Tapi ahli tak disebut. Jadi kita faham bahawa dekat sini ada ijaz. Ingat cara untuk kita scan bahawa ada ijaz adalah kita tengok makna dia. Makna dia adakah lebih banyak daripada ungkapan dia? Okey, ada ijaz. Okay, sebab was'al ahli al-qaryata kan ada 3 perkataan. Ungkapan was'al al-qaryata 2 perkataan. Ijaz, ada ijaz. Lepas tu daripada ahlun ni, dia memang asal ada dekat sini dan dihazafkan ke, atau memang tak ada langsung? Kalau memang tak ada langsung, dia adalah ijaz qasar. Tapi kalau dia asalnya ada tapi dihazafkan, maka dia adalah ijaz hazaf. Kita tengok dekat sini, was'alil qaryata, tanyalah kampung. Kita faham bahawa dekat sini berlaku ijaz hazaf, sebab ungkapan asalnya adalah was'al ahlal qaryata, ahlal qaryati, tanyalah kepada ahli kampung. Yang kedua, ani'mal sabighatin.
Ani amal sabiqatin, buatlah. Ni Allah Subhanahu Wa Taala wahyu kepada Nabi Daud. Nabi Daud mukjizatnya adalah melembutkan besi kan. Melembutkan besi. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Daud berkenaan apa? An ni an tafsiriyah, untuk mentafsirkan wahyu tadi. Allah mewahyukan i'mal, buatlah. Buat apa? Sabiqatin, buatlah satu benda yang menutup badan ataupun satu benda yang sempurna. Jadi kita faham dekat sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh Nabi Daud untuk membuat satu benda yang menutupi badan yang sempurna. Benda tu Allah tak sebut. Iaitu benda tu apa? Benda tu adalah duru'an dekat sini, duru'an sabiqatin. Benda tu tak disebut. Yang disebut hanyalah satu benda yang menjadi sifat kepada yang dihazaf tadi, duru' tadi. Maka kita faham dekat sini adalah ada ijaz. Sebab makna yang kita dapat adalah lebih banyak daripada ungkapan. Ada ijaz. Ijaz tu hazaf ke qasar? Ijaz hazaf. Sebab dia asalnya daripada ungkapan tu. Ani'mal duru'an sabiqatin. Selesai. Duru', baju besi. Sabiqatin, yang menutupi badan secara sempurna. Yang ketiga, wa nahwu anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa. Ni dekat sini pun Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa waktu tu nak dikejar oleh Fir'aun. Lepas tu tengok-tengok depannya ada laut. Lepas tu Bani Israel kata, oh habislah kita, matilah, kena tangkap dengan Fir'aun. Tapi jap, Allah wahyukan dekat Nabi Musa supaya apa? Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Selesai takat tu. Wahyu apa? An kat sini an tafsiriyah. Idrib bi'asaka al-bahra. Pukullah dengan tongkat kau tu. Pukul apa? Al-bahra. Pukullah laut tersebut. Fanfalaqa, maka terbelahlah laut tu. Dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa Allah suruh Nabi Musa pukul lautan dengan tongkatnya. Lepas tu laut terus terbelah. Allah cerita tak Nabi Musa pukul laut tu? Tak cerita dalam ayat Quran ni. Terus anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa. Sepatutnya apa? Sepatutnya kalau cerita secara muta'ariful awsat, Allah menyuruh Nabi Musa pukul laut tersebut, laut merah tu. Kemudian Nabi Musa memukul, maka terbelahlah laut, kan? Tapi kemudian Nabi Musa memukul tu tak diceritakan. Berlakunya ijaz. Ijaz kat sini adalah ijaz hazaf, sebab sepatutnya posisinya memang ada dekat situ dan dihazafkan, ijaz hazaf. Okay. Asalnya adalah anidrib bi'asakal bahr fadaraba fanfalaqa. Okey, selesai. Seterusnya, fa'arsilun Yusufu ayyuhas siddiq. Kisahnya macam ni. Kisah secara ringkas lah, secara ringkas. Nabi Yusuf Nabi Yusuf difitnah apa tu? Nak menggoda isteri kepada pemerintah Mesir, kan? Lepas tu dimasukkan dalam penjara. Dalam penjara, Nabi Yusuf berdakwah kepada dua orang. Ni cerita saya ceritakan berdasarkan Al-Quran sahaja. Okay? Nabi Yusuf berdakwah kepada dua orang. Okay, dua orang ni minta Nabi Yusuf untuk takwil mimpi. Seorang ni kata mimpi dia macam ni, seorang ni kata mimpi dia macam ni. Nak ditakdirkan seorang tu terselamat. Maksudnya dia akan, takwil mimpinya adalah dia akan keluar daripada penjara dan dia akan jadi pemerah apa? Pemerah anggur raja. Anggur biasanya untuk buat arak kan. Lepas tu dia pun keluar daripada penjara. Bila dia keluar daripada penjara, Nabi Yusuf pesan dekat dia, kalau kau keluar daripada penjara nanti, tolong bagi tahu tuan kau, maksudnya Raja Mesir, bagi tahu dekat dia tentang aku. Ingatkan dia tentang aku, sebab boleh jadi dia lupa tentang aku. Okay. Lepas tu bila dia keluar, lepas tu dia kan pemerah anggur yang akan dibuat sebagai arak. Mungkin dia minum arak tu, lepas tu dia lupa tentang Nabi Yusuf. Tak apa, dah lama Nabi Yusuf duduk dalam penjara tu, tengok-tengok satu hari tu raja ada mengalami mimpi yang aneh. Mimpi dia 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang besar. Sekian mimpi tu. Boleh tengok dalam surah Yusuf. Okey.
Lepas tu raja pun tanya kepada penakwil mimpi, penasihat raja lain tu. Dia tanya, siapa yang hebat-hebat yang boleh takwil mimpi aku ni? Mereka tak tahu apa takwil mimpi ni. Sebab apa? Mimpi ni terlalu pelik. Dia kata qalu adrasu ahlam, itu adalah mimpi yang apa? Mainan-mainan tidur je raja. Tapi raja tak percaya sebab banyak kali dah mengalami mimpi ni. Lepas tu yang pemerah anggur tadi, yang asalnya sahabat Nabi Yusuf tadi, yang dalam penjara tu, dia teringat ada seorang dalam penjara tu, dia memang mahir menakwil mimpi. Dia kata dekat raja, wahai raja, aku ingat seorang ni dalam penjara, nama dia Yusuf, dia mahir menakwil mimpi. Fa'arsilun. Okey, masuk ayat Quran ni. Fa'arsilun, maka kirimlah aku ke Nabi Yusuf. Kirimlah aku ke Nabi Yusuf. Lepas tu dia terus apa? Yusuf ayyuhas siddiq. Yusuf ni dekat sini, wahai Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf seorang yang benar. Okey, jadi dekat sini kita faham bahawa dia kata dekat raja, kirimlah aku, fa'arsiluni, kirimlah aku. Allah tak cerita pun, maka raja itu mengirim dia kepada Nabi Yusuf. Kemudian dia pun berjumpa dengan Nabi Yusuf sekian-sekian kan. Yang tu tak diceritakan. Fa'arsiluni, kirimlah aku. Terus Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf, kan? Seolah-olah benda tu dah diceritakan, terus berjumpa dengan Nabi Yusuf. Jadi kita faham dekat sini, makna kita dapat banyak. Kita dapat makna macam mana? Kita dapat bahawa dia minta supaya dikirimkan kepada Nabi Yusuf, maka raja pun mengirimkan dia kepada Nabi Yusuf. Dia pun bercakap dengan Nabi Yusuf. Tu makna yang kita faham. Lafaz tak ada. Lafaznya sikit. Berlaku ijaz. Ijaznya ijaz hazaf ke qasar? Ijaz hazaf. Sebab apa? Sebab asalnya posisinya ada dalam kalam, posisinya ada dalam cerita kita tu. Jadi dia adalah ijaz hazaf. Wa minal itnab. Daripada itnab, tengok balik itnab. Itnab adalah menyampaikan makna murad, menyampaikan makna yang kita nak biazyad, dengan ungkapan yang lebih daripada muta'ariful awsat. Sebenarnya itnab ni banyak, cumanya macam yang kita tengok dekat taman banyak ya itnab. Cuma dekat sini dia bagi sikit, kita jelaskan apa yang dalam ni. Yang pertama adalah zikrul khas ba'dal am. Menyebutkan khas ba'dal am, selepas yang umum. Kenapa? Limaziyatin fihi, kerana adanya keistimewaan padanya. Contohnya adalah hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Hafizu, jagalah. Jaga apa? 'Ala salawati, jagalah solat-solat. Dan jagalah apa? Was salatil wusta, dan jagalah solat wusta. Solat wusta dekat sini tafsiran ulama, ada yang kata solat tu adalah solat subuh, ada yang kata solat tu solat asar sebab tengah-tengahan. Okey, tak apa, kita tu bukan nak bincang bahagian tu. Yang kita nak bincang adalah itnab yang berlaku dalam ayat ni. Allah dah kata jagalah solat-solat dan jagalah solat wusta. Sedangkan solat wusta, kalau tafsiran dia adalah solat asar ataupun solat subuh sekalipun, dia termasuk dalam as-salawat yang tadi, kan? Jadi dia as-salawat tu secara umum. Kemudian Allah sebut secara khusus as-salatil wusta. Jadi berlaku zikrul khas ba'dal am. Jadi adanya itnab dekat sini. Au aqsuhu, ataupun akas. Akas tu terbalik daripada zikrul khas ba'dal am, maksudnya zikrul am ba'dal khas. Dalam surah Ali Imran ayat 84. Ayat ni panjang sikit, hampir 5 ayat, 5 baris. Ayat ni bermula macam ni. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Okey. Katakanlah wahai Muhammad, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan apa yang wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, maksudnya Al-Quran. Lepas tu wa ma unzila apa semua, okey. Terus sampai ke sini. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Okey. Bahasa apa lagi? Wan nabiyun, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi. Sekarang ni persoalan, adakah Nabi Musa dan Nabi Isa itu adalah termasuk dalam an-nabiyun? Termasuk dalam an-nabiyun. Maka Musa dan Isa adalah khas kepada nabiyun. Jadi Allah buat apa dekat sini? Allah buat zikir khusus dulu, yang khusus, zikrul khas. Zikrul menyebut yang khusus dulu, kemudian baru menyebut yang umum, an-nabiyun. Maka berlaku zikrul am ba'dal khas, menyebut yang umum selepas
khusus. Berlaku itnab. Di antara itnab adanya yang dinamakan sebagai at-tawsyi'. Tawsyi'. Apa itu tawsyi'? Tawsyi' adalah wa huwa an yu'ta fi akhiril kalam bi musannan. Tawsyi' adalah an yu'ta fi akhiril kalam bi musannan, dibawakan pada akhir kalam, akhir kata-kata itu kita bawa musanna. Itu step pertama untuk tawsyi'. Kemudian wa yufassaru bi mufradain, kemudian ditafsirkan musanna tadi itu dengan dua mufrad. Contohnya adalah yashibu ibnu adam wa yashibu ma'ahu khoslatani al-hirsu wa tulul amal. Kita tengok dekat akhir kalam dia. Untuk kita tahu tawsyi', kita punya fokus hanya pada akhir kalam. Kita bagi makna ayat ni, yashibu ibnu adam. Yashibu, anak-anak Nabi Adam akan beruban kepalanya, yashibu. Wa yashibu ma'ahu khoslatani, akan tapi ada dua perkara, ada dua khoslah, dua perkara yang yashibu ma'ahu, yang akan sentiasa muda bersama-sama dengan ketuaan, penuaan anak-anak Nabi Adam ni. Dua perkara. Jadi kita dah buat step pertama, wa huwa an yu'ta fi akhiril kalam bi musannan. Kemudian wa yufassaru, kemudian ditafsirkan khoslatan ni tadi dengan apa? Bi mufradain, dengan dua mufrad, iaitu wa al-hirsu wa tulul amal. Al-hirsu ketamakan, maksudnya keinginan dia. Wa tulul amal, dan dia punya angan-angan dia. Sekali lagi kita bagi makna, anak-anak Adam akan beruban kepalanya, akan menua, akan menjadi tua. Dan dalam masa yang sama ada dua perkara yang akan sentiasa muda. Maksudnya dua perkara ni akan sentiasa segar dengan penuaan anak-anak Nabi Adam ni. Maksudnya dia takkan tua. Dua perkara ni apa? Al-hirsu wa tulul amal. Jadi berlakunya tawsyi' dalam ayat ni. Yang kedua, alaikum bisyifa'aini. Alaikum ni maksudnya, alaikum sebenarnya dia adalah ni isim fi'il, sebuah isim yang mengandungi makna fi'il. Maksudnya lazimilah, lazimilah bisyifa'ain, lazimilah dua ubat ni, dua penawar ini. Selesai. Yang ni adalah an yu'ta fi akhiril kalam bi musannan, bawa dekat akhir kalam musanna. Tak cukup lagi, ada step kedua untuk tawsyi'. Wa yufassaru bi mufradain, kemudian ditafsirkan dengan dua mufrad, al-asal wal Quran. Madu dan Al-Quran sebagai tafsir kepada syifa'ain tadi. Seterusnya, iqtadu, ikutilah. Ikuti siapa? Bil lazaini min ba'di, ikutilah dengan dua orang yang setelah aku. Siapa dia? Abi Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Selesai tawsyi'. Mufrad musanna dia mana? Musanna dia adalah allazaini min ba'di. Tafsir ni Abu Bakar wa Umar. Tu itnab. Itnab yang keempat adalah at-tazyil. Tazyil ni apa? Wa huwa an yu'ta bi jumlatin, didatangkan sebuah jumlah, dibawa sebuah jumlah. Jumlah tu apa? Katakidi lil ula, seperti jumlah tu dia punya posisi dia ataupun kekuatannya seperti takkid untuk jumlah yang pertama. Contohnya adalah ja'al haqqu, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan telah lenyap. Okey, selesai dah dekat tu. Kita faham apa? Apa yang kita faham? Kita faham dua benda. Kebenaran telah datang. Yang kedua, kita faham bahawa kebatilan telah lenyap. Kita dah faham benda tu. Kemudian didatangkan satu jumlah seperti takkid kepada jumlah yang pertama. Jumlah apa yang kita bawakan? Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap, akan mansukh. Okay? Jadi dia seakan-akan takkid kepada jumlah yang pertama, iaitu zahaqal batil. Bawa satu lagi, innal batila kana zahuqa. Itnab.
selesai untuk ilmu ma'ani. Jadi kalau kita tengok ilmu ma'ani, ada ahwalul isnadul khabari yang kita tengok first. Lepas tu ahwalul musnad ilaih, ahwalul musnad, ahwalul muta'alliqatil fi'li. Semua ni ahwal-ahwal ni yang macam saya tekankan, first kali step kita adalah menekankan nahu. Kenal posisi musnad, musnad ilaih. Lepas tu baru apa yang kita faham daripada musnad. Kenapa dizikir? Kenapa dia nakirah sekian-sekian. Okay, tu point dia utama dia. Qasar pun dah selesai secara ringkas. Insya, fasal, wasal, ijaz, isnad, musawah. Maka habislah kita ilmu ma'ani. Sekarang kita akan masuk satu cabang baru dalam balaghah yang dikenal sebagai ilmu bayan. Ilmu bayan yang macam saya cakap dekat pertemuan pertama, ilmu bayan ni adalah ilmu yang paling dianggap sebagai penting selain daripada mantiq dan nahu untuk memahami memahami Al-Quran, memahami ungkapan ulama dalam kitab-kitab turas. Bahkan macam yang saya cakap dulu, ada ulama-ulama ataupun ada ulama-ulama yang membuat ilmu atau membuat kitab khusus untuk membincangkan ilmu bayan. Ada yang buat pengajian khusus membincangkan ilmu bayan. Cuma yang kat sini kita kena faham bahawa ilmu bayan adalah satu cabang daripada ilmu balaghah. So kita masuk ilmu bayani. Ilmu bayan. Apa tu ilmu bayan? Huwa qawaidu. Dia adalah sebuah kaedah. Kaedah yang macam mana? Yu'rafu biha, yang kaedah yang hanya diketahui dengan kaedah itu sahaja. Apa yang diketahui? Iradul ma'nal wahid, penyampaian satu makna. Dengan apa? Biturukin, dengan turuk ni maksudnya tarukib, tarkib-tarkib, bentuk-bentuk. Dengan tarkib yang mukhtalifatin, dengan tarkib yang berbeza. Berbeza dari segi apa? Berbeza dari segi fi wuduhid dalalati alaihi, dari segi wuduhid dalalah. Kita ada dekat sini kita ada al-ma'na al-wahid. Kita ada Zaidun Karimun. Yang kita nak cakap ni, Zaid seorang yang mulia ataupun pemurah. Zaidun Karimun. Ni makna al-wahid kita. Al-ma'na wahid. Okey. Ilmu bayan adalah sebuah kaedah yu'rafu biha, yang diketahui dengan dia cara penyampaian makna wahid ni, tapi biturukin mukhtalifatin fi wuduhi dalalah, dengan tarkib yang berbeza dari segi tingkat penjelasannya. Jadi untuk kita kata Zaid ni seorang yang pemurah, untuk kita menyampaikan ni, boleh kita cakap macam ni, Zaidun Karimun, ni step pertama. Boleh juga untuk untuk kita menyampaikan bahawa Zaid ni seorang yang pemurah, kita kata apa? Zaidun kalbahri fil imdari. Untuk menyampaikan Zaidun Karimun, boleh juga kita kata Zaidun kalbahri. Boleh juga kita kata Bahrun. Boleh juga kita kata Zaidun la sahila lahu. La sahila. Saya ambil contoh semua dalam kitab. Boleh juga kita kata kasirun ramadi. Okey, yang kita nak sampaikan hanyalah Zaidun Karimun, tapi kita guna turuk mukhtalifah. Turuk mukhtalifah taruki bentuk-bentuk yang berbeza dari segi tingkat jelas dan tak jelasnya. Jadi kita tengok, bila kita kata Zaidun kalbahri fil imdadi, dekat sini berlaku tashbih. Contoh tashbih ini tingkat jelasnya adalah sangat jelas. Dia kata dia adalah awdah, sangat jelas. Kenapa sangat jelas? Nanti kita akan tengok dalam tashbih. Kita akan tengok kenapa jelas, sebab dekat sini ada musyabbah, ada musyabbahun bih, ada wajh syabah, ada tashbih. Jadi dia sangat-sangat jelas. Zaidun kalbahri fil imdad. Zaid seperti lautan dalam memberi. Ataupun kita kata apa? Kalbahri sahaja, kita tak sebut Zaidun.
kita kata kal-bahri. Kal-bahri dia untuk menggambarkan al-makna al-wahid tadi. Masih tetap penggambarannya kita nak cakap Zaid itu adalah seorang yang mulia. Tapi kita guna turuk yang mukhtalifah daripada atas. Kita guna apa? Kal-bahri sahaja. Apa yang berlaku kat sini? Berlaku tasbih juga. Cuma tasbihnya adalah dihazafkan musyabbah misim, tak ada. Lepas tu musyabbah umbih ada tasbih ada, wajh musyabah tak ada. Jadi dekat sini turuk ni dan turuk ni, tarakib ni mukhtalifatun fil wuduhid dalalah. Mereka berbeza dari segi tingkat jelas dan tak jelasnya. Yang ni lebih jelas daripada ni. Okay. Kemudian kita tengok jenis yang ketiga, bahrun. Sekarang ni tak ada dah tasbih. Kita terus menganggap bahawa Zaid itu adalah satu lautan. Okay. Tak ada dah kita kata Zaid seperti lautan. Kalau kita kata Zaid seperti lautan, Zaid itu masih ada. Tapi kita dah hilangkan Zaid, kita terus kata dia lautan. Jadi dekat sini makna wahid, makna yang kita nak tetap Zaidun karimun, sama. Zaidun kal-bahri fil imdad, kal-bahri, bahrun, semua kita nak gambarkan makna wahid tapi dengan turuk yang berbeza. Kali ini kita dah hazaf musyabbah, hazaf ada tasbih, hazaf wajh musyabah. Jadi dekat sini berlaku isti'arah. Berlaku isti'arah. Cumanya isti'arah nak dibanding dengan tasbih dia lebih samar-samar. Kita kena fikir dulu. Oh, bahrun dekat sini melambangkan Zaid, ada tasbih, cumanya musyabah dah tak ada. Lepas tu wajh musyabah dah tak ada. Ada tasbih dah tak ada. Okey. Jadi dia lebih lebih samar sikit, perlukan kita fikir. Zaidun la sahila lahu. Zaid seorang yang tidak ada pantai. Tidak ada pantai? Laut. Yang tidak ada pantai adalah laut. Sebab kalau kita tengok ni gambaran lautan daripada atas gambaran lautan. Ni orang main tepi pantai. Ni laut. Laut adalah satu tempat yang tidak ada pantai. Okey. Jadi kita ada Zaidun la sahila lahu. Zaid tidak ada pantai baginya. Maksudnya kita kata Zaid adalah seperti laut. Cuma ini kita tak sebut laut tu. Yang kita sebut adalah sifat ataupun lawazim daripada laut. Berlaku isti'arah juga kat sini. Isti'arah apabila dihazafkan musyabah. Dihazafkan musyabah ataupun musyabah umbih. Cumanya dikekalkan sifat laut iaitu tiada pantai. Tetap makna yang kita nak adalah Zaidun karimun. Cumanya dengan turuk yang berbeza. Contoh terakhir, kasirur roman. Zaidun kasirur roman. Kasirur roman. Zaid seorang yang banyak abunya, banyak abu. Jadi kita tengok, bila seseorang tu banyak abu, Zaidun kasirur roman. Zaid banyak abunya. Bila kita kata Zaid tu banyak abu, boleh jadi tak dia memang betul-betul banyak abu? Boleh jadi. Beza dengan yang ni, Zaidun la sahila lahu. Zaid yang tiada pantai. Maksudnya Zaid itu laut. Boleh jadi tak Zaid tu betul-betul laut? Tak boleh jadi. Okey, tu beza dia dekat sini. Kita faham Dekat sini boleh jadi Zaid itu adalah seorang yang betul-betul banyak abunya. Tapi yang kita nak adalah makna wahid tadi. Zaid adalah seorang yang mulia. Jadi kita tengok, kalau seandainya Zaid tu banyak abunya, maka dia adalah seorang yang banyak kasratu ihrakil hatta fil qudur. Kalau Zaid tu banyak abunya, maka banyak dia menyalakan unggun api di dapurnya. Kalau dia banyak menyalakan unggun api di dapurnya, apa lagi lazimnya? Maksudnya lazim kalau dia buat macam ni, mesti dia macam ni. Contoh saya kata macam ni, pesakit tu dia tengah mengandung. Kita akan faham lazimnya adalah dia perempuan. Tak mungkin lelaki kan? Okay, macam tu juga kita kata Zaidun kasirur roman. Zaid seorang yang abunya banyak. Apa lazimnya? Maksudnya dia banyak menyalakan unggun api di dapurnya. Kalau dia banyak menyalakan unggun api di dapurnya, maksudnya dia adalah seorang yang kasratut
tabaikh, banyaknya masak, kan? Kalau dia banyak masak, pasti lazimnya kasratul akalah, ramai orang-orang yang datang makan. Betul? Kalau ramai orang yang datang makan, maksudnya apa? Maksudnya dia adalah kasratul difan, ramai tetamu. Kalau ramai tetamu, kita faham bahawa lazimnya dia adalah seorang yang karim. Nampak? Daripada Zaidun kasirur rahmat, kita nak menyampaikan makna wahid. Makna wahid tu Zaidun karimun, tetap kepada Zaidun karimun. Sama je macam kita kata Zaidun kal bahri fil apa? Zaidun kal bahri fil imdad. Cuma kita guna jalan yang panjang sikit. Zaidun kasirur rahmat. Untuk sampai kepada makna wahid, kita kena lalu 1, 2, 3, 4 baru sampai makna. Jadi tingkat kejelasannya lebih jelas ke ataupun sama? Sama, kan? Jadi itulah ilmu bayan. Jadi ilmu bayan kita akan tengok semua benda ni. Kita tengok balik takrif. Sebuah kaedah yang diketahui dengannya cara penyampaian makna yang satu ni, cara kita sampaikan satu makna ni dengan apa? Biturukin mukhtalifatin, dengan turuk yang berbeza-beza. Ni turuk dia. Zaidun kal bahri, bahrun, Zaidun la sahila lahu, Zaidun kasirur rahmat. Dengan turuk yang mukhtalifah, yang berbeza. Berbeza dari segi apa? Dari segi fi wuduhid dalalah, dari segi tingkat penjelasan. Mana yang lebih jelas? Oh, ni lebih jelas. Mana yang tak sama-sama sikit? Oh, ni sama-sama sikit. Mana yang kita perlukan kepada fikir dulu baru kita boleh faham? Oh, yang ni. Ya. Jadi bila kita simpulkan semua contoh-contoh yang tadi, kita akan dapat bahawa ilmu bayan terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu tashbih, isti'arah dan kinayah. Okay. So contoh yang pertama, fulanun kal bahri fil imdad, tashbih. Kal bahri tashbih, bahrun isti'arah, fid dari bahrun isti'arah tasrihiyah, wa la sahila lahu isti'arah makniyah, kasirur ramat kinayah. Dapat Okey, so kita sambung. Wa mabahisuhu, mabahis, dalam mabahis tu pembahasan dalam ilmu bayan ada 3, iaitu tashbih, wal majazu, wal kinayah. Seterusnya muka sebelah, muka 30. Kita akan tengok pembahasan yang pertama, iaitu tashbih. Tashbih tu apa? Tashbih tu adalah wa ad-dalalatu ala musyarakati amrin li akhar fi wasfin bi adatin. Kita bagi makna wa ad-dalalatu, dalalah. Dalalah tu menunjukkan ke atas apa? Ala musyarakati amrin, menunjukkan ke atas perkongsian sesuatu perkara, li akhar, perkongsian sesuatu perkara dengan perkara yang lain. So asalnya kita faham bahawa ad-dalalatu ala musyarakati amrin li amrin akhar. Dalam apa? Fi wasfin, dalam satu gambaran, bi adatin, dengan sebuah adat. Daripada takrif, kita faham bahawa rukun tashbih ada 4. Fa arkanuhu arba'atun, maka rukun tashbih ada 4, iaitu musyabbah, musyabbahun bih, wajhu syabah dan adat tashbih. Sebab kita kata apa? Menunjukkan ke atas musyarakatu amrin li amrin akhar, maksudnya satu benda dengan satu benda tu sama. Musyarakatu amrin. So kita perlu ada 2 benda, iaitu musyabbah dan musyabbah bih. Fi wasfin, dalam sebuah gambaran. Gambaran tu adalah wajhu syabah. Bi adatin adalah adat tashbih. Maka rukun tashbih, untuk kita buat tashbih perlu ada 4 benda ni, wajib. Musyabbah, musyabbah bih, wajhu syabah dengan adat tashbih. Kita tengok contoh. Wa misaluhu, misalnya adalah al-ilmu kan-nuri fil hidayah. Ilmu seperti cahaya dalam apa? Fil hidayah, dalam memberi petunjuk. Jadi kita tengok mana satu musyabbah, musyabbah bih, ada tasbih dan wajib syabah. Nombor 1 dia kata fal ilmu musyabbah. Ilmu adalah musyabbah, yang disamakan, yang tu musyabbah. Wan nur musyabbahun bih. Nur, cahaya, adalah musyabbahun bih. Maksud musyabbahun bih adalah yang disamakan dengan lafaznya. Wal kaf, kaf adalah adatu tashbih. Wal hidayah, hidayah adalah wajhu syabah.
Wajhu syabah tu maksudnya titik persamaan antara nur dan ilmu. Selesai. Wa tarafahu dan dua taraf dalam rukun tasbih ini. Dua taraf dekat sini kita boleh faham dah bahawa bila dia sebut tarafa at-tasbih ataupun tarafai tasbih, maka kita faham yang dia nak adalah musyabbah dan musyabbah bih. Dua taraf tasbih, dua sisi tasbih. Wa tarafahu iaitu wahuma al-musyabbah wal musyabbah bih. Imma hissiyani, boleh jadi kedua-duanya adalah hissi. Kedua-duanya adalah hissi tu macam ni. Hissi adalah satu benda yang dapat dicapai dengan panca indera yang lima. Panca indera yang lima apa? Lihat, mata. Lepas tu dengar, telinga. Rasa, rasa lidahan. Lepas tu sentuhan, tangan. Yang kelima, bau, hidung. Kalau kita tengok, musyabbah dan musyabbah bih tu adalah satu benda yang dapat dicapai dengan salah satu daripada lima hawas, lima panca indera ni, maka dia adalah hissi. Kalau tak dapat dicapai dengan lima panca indera, maka dia adalah akli. Okey, so mudah ya untuk kita bezakan mana satu musyabbah hissi, mana satu musyabbah akli. Lepas tu musyabbah bih pun kita kena tengok hissi ataupun akli. Kita sambung baca. Wa tarafahu imma hissiyani, musyabbah dan musyabbah bih boleh jadi kedua-duanya adalah hissi. Hissi tu apa? Ay yudrakani bi ihdal hawas. Bi ihdal hawasil khamsi zahirah lah. Panca indera lima yang zahir tu. So ada yang kata panca indera ada 6 kan, ada yang 6 kan, boleh tengok hantu apa semua tu, tak kira. Yang kita nak adalah lima panca indera yang zahir, yang semua manusia normal ada. Okey. Imma hissiyani, boleh jadi kedua-duanya adalah hissi. Contohnya hadzal waraqu kal hariri fin nu'umah. Kita tengok ada berlaku tasbih kat sini. Ada. Dia kata apa? Hadzal waraqu, kertas ini seperti apa? Kal hariri, seperti sutera. Dari segi apa? Titik persamaannya adalah fin nu'umah, dari segi kelembutannya. Tengok musyabbah. Musyabbah adalah yang disamakan, iaitu waraq. Disamakan dengan apa? Disamakan dengan sutera. Jadi al-harir adalah musyabbah bih. Lepas tu ada tasbih ada dekat sini. Ada tasbih ka, seperti. Okey, selesai. Wajhu syabah, wajhu syabah ada fin nu'umah. Titik persamaan di antara kertas dan sutera adalah kelembutannya. Jadi selesai, cukup rukun tasbih 4 ni. Musyabbah, musyabbah bih, ada tasbih, wajhu syabah. Cuma poin kita dekat sini, tarafahu imma hissiyani. Tarafa at-tasbih adalah musyabbah dan musyabbah bih. Boleh jadi kedua-duanya adalah hissi, ditangkap dengan panca indera. Kita tengok hadzal waraq. Adakah waraq boleh dilihat? Boleh dilihat. Okey, jadi dia adalah hissi, kan? Harir, al-harir boleh dilihat, boleh disentuh. Okay, kalau kita letak kat lidah boleh rasa, kan? Jadi harir adalah satu benda yang hissi. So untuk kita faham dekat sini, dia adalah daripada bahagian mana? Tengok musyabbah bih, hissi. Maka tarafa at-tasbih dekat contoh tasbih ni adalah hissiyan. Selesai. Yang kedua, wa imma aqliyani, boleh jadi musyabbah dan musyabbah bih kedua-duanya adalah akli. Contohnya al-ilmu kal hayati, ilmu seperti kehidupan. Ilmu boleh dilihat tak? Boleh dirasa, dibau, dipegang, dihidung? Tak boleh. Jadi dia adalah, ilmu adalah akli. Ditasbihkan dengan apa? Ditasbihkan dengan kehidupan. Kehidupan pun satu benda yang tidak boleh diidrak dengan hawasil khamsil zahirah. Maka musyabbah akli, musyabbah bih akli. Kedua-duanya adalah tasbih ini dinamakan sebagai tasbih akliyan. Okey, selesai.
au ahaduhuma, ataupun salah satu hissi, salah satu akli. Contohnya macam mana? Lahu khuluqun kal itri. Lahu, dia mempunyai apa? Khuluqun, mempunyai akhlak. Seperti apa? Seperti minyak wangi. Okey. Maksudnya akhlaknya baguslah, akhlaknya baik kan. Khuluqun, akhlak. Adakah akhlak boleh dilihat, boleh dihidu, boleh disentuh apa semua? Tak boleh. Jadi dia adalah akli. Ditasbihkan dengan al-itri, dengan minyak wangi. Sedangkan minyak wangi itu adalah akli. Sebab apa? Sebab boleh dihidu. Maka tarafa at-tashbih dekat sini salah satu hissi, salah satu akli. Tengok satu lagi contoh. Kalamuhu kal khuluqil hasan. Kata-katanya seperti al-khuluqil hasan, seperti akhlak yang sangat baik, akhlak yang indah. Kalam tu hissi ke akli? Hissi. Kenapa hissi? Sebab boleh didengar. Jadi diidrak dengan hawasil khamsi zahirah. Selesai. Hissi. Ditashbih dengan al-khuluq, akhlak. Akhlak tu satu benda yang tak boleh diidrak. Maka musyabbah hissi, musyabbah bih akli. Selesai. Itu pembahagian tashbih dari segi hissi atau akli. Sekarang ni lupakan yang tu. Kita masuk kepada pembahagian yang baru. Wahuma tu masih kepada tarafa at-tashbih, musyabbah dan musyabbah bih. Dia kata imma mufradani, boleh jadi kedua-duanya adalah mufrad. Wa imma murakkabani, boleh jadi kedua-duanya adalah murakkab. Wa imma ahaduhuma, boleh jadi kedua-duanya adalah salah satu daripada murakkab dan mufrad. Kita dapat pembahagian tasbih tadi. Yang pertama adalah tasbih terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hissiyan. Yang kedua adalah aqliyan. Yang ketiga musyabbah hissi, musyabbah bih aqli. Yang keempat adalah musyabbah akli, musyabbah bih hissi. Okey. Ini pembahagian yang pertama dari segi tarafat tashbih. Pembahagian yang kedua at-tashbih. Boleh jadi kedua-duanya adalah mufradan. Maksudnya kita faham tashbih mufrad dengan mufrad. Ni maksudnya tasbih kan? Okay. Yang kedua, boleh jadi kita faham bahawa wa imma murakkaban, tasbih murakkab dengan murakkab. Yang ketiga, wa imma ahaduhuma, boleh jadi tasbih salah satu kepada salah satu, iaitu tasbih mufrad kepada murakkab. Boleh jadi tasbih murakkab kepada mufrad. Sekarang ni kita faham dulu apa itu mufrad. Mufrad tu adalah satu perkataan yang tunggal. Maksudnya kita nak tasbihkan satu benda dengan satu benda. Contohnya macam ni, Zaidun kal asadi. Kita nak tasbihkan si Zaid dengan Zaid singa sahaja. Tapi murakkab macam mana? Murakkab tu adalah sebuah gambaran. Kita tasbihkan dia dengan sebuah gambaran yang lain. Itu murakkab. Contoh saya kata, saya seperti singa. Yang tu tasbih mufrad. Tapi kalau saya kata, saya yang menikam musuh di medan perang seperti singa yang sedang mengaum pada ini. Jadi itu adalah tasbih murakkab. Maksudnya kalau saya selain daripada menikam musuh, saya tak seperti singa. Okay, kita boleh faham macam tu. Tasbih murakkab dengan mufrad. Okay.
Bila dah faham apa itu mufrad dengan murakkab, kita tengok wa huma aidan imma mufradani kama musila. Boleh jadi dua-duanya mufrad seperti yang dah diberi contoh tadi dekat hisian. Contohnya hisian al-ilmu kan nur, mufrad bil mufrad. Yang kita nak tengok adalah wa imma murakkaban. Boleh jadi tasbih adalah kedua-duanya murakkab. Contohnya macam mana? Ka'anna musarun naq'i fawqa ru'usina wa asyafana laylun tahawa kawakibuh. Ka'anna musarun naq'i, seakan-akan debu yang berterbangan itu fawqa ru'usina, di atas kepala kami, wa asyafana, dan pedang-pedang seperti apa? Laylun, seperti malam. Malam yang macam mana? Laylun tahawa kawakibuh, malam yang bintang-bintangnya berjatuhan. Jadi kita tengok mana musyabah. Musyabah adalah musaran naq'i fawqa ru'usina wa asyafana. Itu musyabah, satu gambaran. Disamakan dengan apa? Disamakan dengan laylun tahawa kawakibuh, malam yang berjatuhan bintangnya. So kita buat satu gambaran. Kita buat gambaran malam. Sekejap. Malam, bayangkan langit, langit. Lepas tu bintang-bintangnya berjatuhan. Bintang berjatuhan, yang tahi bintang jatuh kan. So macam ni. Okey. Ada bintang yang berjatuhan Okey. Lepas tu kita buat bintang. Okey, satu lagi gambaran adalah musarun naq'i, terbangnya debu-debu. Ni gambaran tengah perang. Bila perang kan kuda tapak kaki kuda tu sentuh tanah, lepas tu debu-debu berterbangan kan. Jadi nampak gelap. Semuanya nampak gelap. Okey, ni pandangan si penggambar tadi, maksudnya mutakallim. Gambaran mutakallim. Dia nampak pandangannya gelap dalam perang tu. Sebab apa? Sebab debu berterbangan. Ka'anna musarun naq'i fawqa ru'usina, gambaran tu di atas kepala kami. Wa asyafana, dan pedang-pedang yang saling bertembung tu kan. So kita bayangkan macam ni juga, ada macam pertemuan di antara pedang dengan pedang. Pedang kan. Ni bintang jatuh ke sini, lepas tu bintang jatuh ke sini, bintang jatuh ke sini. Okay. Jadi kita tengok apa gambaran yang dia buat oleh mutakallim. Seakan-akan debu yang berterbangan di mana? Fawqa ru'usina, di atas kepala kami. Wa asyafana, dan pedang-pedang tu seperti apa? Seperti malam yang berjatuhan bintangnya. Kenapa kita kata tasbih murakkab dekat sini? Sebab kalau kita nak samakan samakan malam, kita nak samakan terbangnya debu-debu dengan malam. Ada kena-mengena terbangnya debu dengan malam? Tak ada. Ada kena-mengena tak terbangnya debu dengan bintang? Tak ada. Jadi kalau kita nak tasbihkan satu perkataan tu tak boleh, tak valid. Yang valid adalah bila kita tasbihkan satu gambaran ni. Seakan-akan debu yang berterbangan di atas kepala kami, dan pedang-pedang yang berlaga itu seperti apa? Seperti malam yang gelap yang berjatuhan bintangnya. Berjatuhan bintang. Ini kat sini tasbih adalah tasbih murakkaban. Dua-duanya adalah murakkab. Musyabah murakkab, musyabahun bih pun murakkab. Okay. Kita tengok dekat sini dia penjelasan dia. Dia kata syabaha ni mutakallim. Mutakallim menyamakan apa? Hai atas suyufil hasilah. Gambaran pedang-pedang yang terhasil daripada apa? Min uluwiha wa nuzuliha, daripada pedang kan. Pedang bila kita nak buat bagi kena orang, kita angkat uluwiha wa nuzuliha, dan kita turunkan. Okey, gambaran yang macam tu ditasbihkan dengan apa? Gambaran yang sebegitu bisuratin, diangkat dan diturunkan dengan sangat laju. Fi wasatil ghubar, di tengah-tengah debu. Okey, ditasbihkan dengan apa? Bihayati kawakib,
dengan satu gambaran bintang-bintang. Yang macam mana? Tasaqatu kawakibat tasaqatu fi lailin muslimin, dalam malam yang sangat gelap. Ada apa formula sikit bila kita baca ilmu bayanan bab tashbih, untuk kita tahu mana satu musyabbah bih kan. Tengok dekat penjelasan sampai huruf ba, potong. Ba tu, selepas ba semua tu adalah musyabbah bih. Okay. So kita tengok syabbaha hay'atas suyufil hasilah min uluwiha wa nuzuliha bi sur'atin fi wasatil ghubar. Musyabbah tu semua musyabbah. Dengan apa? Musyabbah bih dia hay'ati kawakib tasaqatu fi lailin muslim. Mai je huruf ba, musyabbah bih. Okay. Bukan dekat sini kebetulan ada satu lagi ba dekat bi sur'atin. Tu kita tak kira sebab kita mau tak mau kita tengok juga muta'allaq kepada ba tu. Bi sur'atin ni muta'allaq ni adalah uluwiha wa nuzliha, so tak balik. Kalau bi hayati tu dia tarik kepada syabbaha. Jadi dekat sini dia kata mutakallim ataupun pemilik syair ni menyamakan gambaran pedang yang terhasil daripada angkat dan turun itu dengan laju di tengah-tengah debu seperti apa? Dengan seperti satu gambaran bintang-bintang yang berjatuhan di malam yang gelap. Selesai. Ada tak tasbih kat sini? Ada tasbih. Kalau ada tasbih, wajib ada wajib syabah, titik persamaan. Titik persamaannya mana? Anna kullan, setiap satu daripada musyabbah dan musyabbah bih, lahu hay'atun hasilatun, dia ada satu gambaran yang terhasil min tasaquti ajramin lamma'atin, satu gambaran yang terhasil daripada jatuhnya objek-objek yang bersinar. Kalau dekat musyabbah, objek yang bersinar ni adalah pedang, kan? Kalau dekat sini, objek yang bersinar adalah bintang. Di mana? Fi wasati syai'in muslim, di tengah-tengah perkara yang gelap. Dekat sini perkara yang gelap adalah debu, musarun naq'in, debu yang berterbangan. Dekat sini debu yang yang gelapnya adalah malam. Jadi kita dapat dekat sini wajhu syabahnya. Sama je dalam exam dekat Azhar pun nanti wajhu syabah dia takkan sebut dalam tasbih murakkab. Kita yang kena buat ayat sendiri. Kita kata wajhu syabahnya adalah setiap daripada kedua-duanya ada benda yang bersinar di tengah-tengah benda yang gelap. Itu wajhu syabah. Cari ya titik persamaan. Selesai. Wa imma ahaduhuma, boleh jadi salah satu mufrad, salah satu murakkab. Contohnya macam mana? Wasyamsu kal mir'ati fi kaffil ashal. Ada tak tasbih kat sini? Ada. Wasyamsu, matahari, seperti apa? Seperti mir'ah, ni cermin. Cermin di mana? Fi kaffil ashal, di tangan orang yang bergetar. Matahari seperti cermin di tangan orang yang bergetar. Sama je dekat sini. Asyamsu mufrad ditasbihkan dengan satu yang murakkab. Matahari dengan cermin, bukan, tapi kita tasbihkan matahari dengan cermin dalam satu bentuk yang tertentu, okay? Bukan dengan cermin secara mutlak. Matahari seperti cermin, akan tapi cermin yang macam mana? Cermin yang di tangan orang yang bergetar, okay? Kalau kita tengok syarah dia, kebanyakannya syarahnya seperti macam ni. Matahari bila kita tajamkan penglihatan kita, maksudnya kita kecilkan mata kita akan tengok sinaran matahari itu kadang-kadang dia melebar, kadang-kadang dia mengecil, kan? Sama juga macam cermin di tangan orang yang bergetar. Kadang-kadang dia nampak full, kadang-kadang nampak sikit. Okey, tu persamaan dia, titik persamaan. Cuma tu bukan poin kita. Poin kita adalah musyabbah mufrad, musyabbah bih murakkab. Cuma yang dekat sini saya tekankan dekat sini, kalau mungkin cari dalam kitab balaghah yang besar-besar tinggi-tinggi, mungkin tak dapat contoh ni dalam tasbih mufrad bil murakkab. Kita akan dapat tasbih ni dalam tasbih mufrad bil mufrad juga. Maksudnya kebanyakan ulama kata kal mir'ati fi kafil asyal tu mufrad juga. Tapi mufrad yang macam mana? Mufrad yang muqayyad dengan huruf jar dekat sini, kal mir'ati fi kafil asyal. Tapi tak apa, dekat sini dia buat
Al-mir'atu fi kafil asyar sebagai contoh murakab, so kita terima dia sebagai contoh murakab. Kemudian kita akan tengok tashbih murakab kepada dengan perkataan yang mufrad pula. Wa qawlihi taraya naharan mushmisan qad zanahu zahrul ruba fa ka'annama huwa mukmir. Kita tengok contoh full. Contoh fullnya adalah ya sahibayya dekat footnote nombor 3. Kita bagi makna full. Ya sahibayya, wahai dua sahabatku. Taqassaya nazaraikuma. Apa? Tajamkanlah penglihatan kamu. Maksudnya amatilah penglihatan kamu. Maka apa? Maka taraya, maka engkau berdua akan melihat wujuhal ardi kaifa tasawwaru. Engkau akan melihat permukaan bumi ni macam mana ia menggambarkan. Okey, baru kita sambung dekat bait yang kedua. Yang atas. Taraya, engkau akan melihat naharan mushmisan, sinar pagi yang disinari cahaya matahari. Qad zanahu zahrur ruba, yang telah dihiasi dengan bunga-bunga gunung. Faka'annama huwa mukmir, seakan-akan ia adalah bulan yang menyinari. So kita fokus dekat tashbih. Tashbih kita adalah naharan mushmisan qad zanahu zahrur ruba. Tu musyabah. Musyabah bih mukmil. Kita dapat bahawa dekat sini ada tashbih murakab bil mufrad. Murakabnya adalah naharan mushmisan qad zanahu zahrur ruba. Sinaran matahari, ataupun kita kata nahar siangan. Siang yang disinari dengan cahaya matahari dan dihiasi dengan bunga di gunung. Seperti apa? Seperti ianya adalah mukmir, sinaran bulan. Tashbih tashbih murakab bil mufrad. Selesai. Seterusnya kita akan masuk ke majaz. Setakat ni faham Sebab tashbih sekejap. Majaz, nanti kita akan tengok majaz ada pembahagian adalah majaz isti'arah. Majaz isti'arah tu sangat berkait rapat dengan tashbih. So apa-apa pun kita kena, sebab tu susunannya adalah tashbih, majaz dengan kinayah. Sebab majaz berkait rapat dengan tashbih, kinayah dia akan berkait rapat dengan majaz. Jadi step pertama kita kena kuasai tashbih, lepas tu majaz, lepas tu kinayah. Al-majaz yanqasimul majazu ila aqliyin wa lughawiyyin. Majaz terbahagi kepada aqli dan lughawi. Fal aqli, aqli adalah isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu 'inda al-mutakallim limulabasatin wa qarinatin mani'atin min iradati ma huwa lahu. Kita bagi makna isnadul fi'li, mengisnadkan fi'il, au ma fi ma'nahu, ataupun mengisnadkan sesuatu benda yang makna fi'il, yang bermakna dengan makna fi'il, kepada apa? Ila ghairi ma huwa lahu 'inda al-mutakallim, kepada sesuatu yang bukan miliknya menurut mutakallim. Kenapa? Kenapa benda ni boleh terjadi? Limulabasatin, kerana adanya hubungan, wa qarinatin mani'atin, dan adanya qarinah mani'ah. Qarinah mani'ah ni petunjuk yang menghalang. Menghalang daripada apa? Min iradati ma huwalah, menghalang daripada memahami sesuatu benda yang miliknya. Sekali lagi, mengisnadkan fi'il ataupun makna fi'il kepada yang sesuatu yang bukan miliknya menurut mutakallim, kerana adanya hubungan dan qarinah mani'ah yang menghalang kepada kita menginginkan makna yang miliknya. Daripada ta'rif kita dapat tahu bahawa kita kena isnadkan fi'il, ataupun kalau tak ada fi'il kena isnadkan makna fi'il. So dia jelaskan dekat bawah tu, wallazi fi ma'na al-fi'li
Yang dimaksudkan dengan makna fi'il adalah wa al-masdar wa sifat. Masdar dan sifat. Sifat ni sifat yang dalam nahwu tu lah, sifat sulfiyah. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah. Macam mana boleh kita isnadkan satu fi'il kepada yang bukan miliknya? Ya, macam ni. Kita buat contoh untuk lebih faham ta'rif. Isnad, kita dah belajar dalam ilmu ma'ani dalam pertemuan kedua tu kan. Daraba Zaidun. Berlaku dah isnad kat sini, berlaku. Yang di mana daraba dia isnad kepada Zaidun. Jadi Zaidun adalah musnad ilaih. Ni daraba adalah musnad. Berlakunya isnad kepada sesuatu yang miliknya. Okey. Sebab pukulan ni adalah pukulan si Zaid. Okey. Sekarang ni yang jadi majaz aqli ni macam mana? Kita tengok contoh. Kita bagi contoh majaz aqli. Banal amiru al-madinata. Bana telah membina. Siapa yang telah membina? Al-amiru, pemimpin ataupun raja telah membina. Membina apa? Al-madinata, membina sebuah bandar. Okey, berlaku dah isnad ni, berlaku isnad. Bana diisnadkan kepada al-amiru. Al-amiru musnad ilaih. Ni bana musnad. Cuma kenapa kita kata ni majaz aqli? Sebab isnad fi'il dekat sini kepada sesuatu yang bukan miliknya. Bila kita fikir secara logik, secara akal, kenapa dia namakan majaz aqli? Secara akal kan kita fikir pemimpin amir telah membina sebuah bandar. Secara logik maksudnya bandar tu dibina oleh amir tu. Dia yang letak batu, dia yang susun batu, dia yang bina KLCC sampai 80 tingkat. Dia seorang. Secara akli logik tak benda ni? Tak logik. Tu maksudnya isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu indal mutakallim, menurut mutakallim. Kenapa boleh ni? Di mula basatin, kerana adanya mula basah. Mula basah kita tak jelaskan lagi yang mula basah kan. Kita baca dulu mula basah. Wal mula basatu, mula basah ataupun hubungan adalah hiya al munasabatu bainal musnad wal musnad ilaihi al majazi. Musnad dan musnad ilaih majazi. Ni musnad al-bana. Bana sini adalah musnad. Al-amir adalah musnad ilaih. Tapi bila kita kata contoh ni adalah contoh untuk majaz aqli, maka musnad ilaih ni adalah hanya musnad ilaih majazi sahaja. Musnad ilaih yang datang dalam bentuk majaz sahaja. So kita nak tengok mula basah tadi kan. Mula basah ni apa? Sial munasabah. Dia adalah satu benda yang hubungan. Dia adalah keterkaitan di antara musnad dan musnad ilaih majazi. Keterkaitan bana dan al-amir. Apa kaitan bana dan amir? Membina dan pemimpin. Kita faham bahawa pemimpin ni adalah penyebab kepada pembinaan, kan? Tanpa pemimpin, tanpa perintah daripada pemimpin, takkan berlakunya pembinaan. Tanpa pembiayaan daripada pemimpin, takkan berlakunya pembinaan. Maka amir adalah sebab kepada berlakunya bina. Ada tak berlaku? Ada tak mula basah? Mula basah ada. Mula basahnya adalah mula basah sebab. Al-amir merupakan sebab kepada bana. Sebab. Jadi bila ada mula basah, maka waktu itulah kita kata ini contoh ini adalah untuk majaz aqli. Selesai. Walahu mulabasatun syatta. Mulabasah ada banyak mulabasah dari sini. Yang pertama kita tengok yulabisu zaman. Boleh jadi mulabasah dari segi zaman. Tengok contoh Soma naharuka. Soma naharuka. Ada tak berlaku isnad kat sini? First kali, step untuk kita tahu majaz aqli, kita tinggal tengok ada tak isnad kat sini? Ada isnad. Ada kan? Soma isnad kepada naharuka, maka soma adalah musnad, naharuka adalah musnad ilaih.
Adakah isnad dekat sini berlaku secara hakikat? Maksudnya hakikat soma telah puasa. Siapa yang telah puasa? Naharuka, siang kamu telah puasa. Adakah waktu siang kita yang berpuasa ke kita yang berpuasa? Kita yang berpuasa. Okey, jadi dekat sini kita faham bahawa musnad ilaih dekat sini hanyalah musnad ilaih majazi sahaja. Okey, dapat dah dekat tu. Untuk berlaku majaz akli dia perlu ada mulabasah. Mulabasah tu munasabah di antara musnad dan musnad ilaih majazi. So kita dapat dah musnad dekat sini soma, musnad ilaih majazi dekat sini nahar. Jadi apakah kaitan di antara musnad dan musnad ilaih majazi? Kaitannya adalah soma, puasa, berlaku di waktu siangnya kamu. Maka mulabasah di antara keduanya adalah zaman, waktu. Selesai. Tujulah bisu zaman. Naharuka saimun pun sama. Naharuka, siangnya kamu. Siapa dia? Saimun, seorang yang berpuasa. Adakah siang boleh berpuasa? Tak boleh. Okey, jadi kita faham isnad dekat sini hanyalah berlaku secara majazi. Musnad ilaih tu majazi. Cari mulabasah. Mulabasah dekat sini keterkaitan antara musnad dan musnad ilaih majazi. Keterkaitannya adalah zaman. Selesai. Al-makan. Al-makan adalah mulabasah tempat. Contohnya kita dapat jara an-nahru. Kita tengok contoh dekat jara an-nahru. Jara an-nahru. Berlaku dah isnad dekat sini? Berlaku. Jara isnad kepada an-nahru, maka jara adalah musnad. An-nahru adalah musnad ilaih. Okey, sekarang ni kita step seterusnya tengok musnad dan musnad ilaih ni secara hakikat ataupun secara majaz sahaja. Jara, mengalir. Apa yang mengalir? An-nahru, sungai mengalir. Maksudnya kita faham macam ni. Sungai itu yang mengalir daripada sungai Nil duduk kat Mesir kan. Dia mengalir sampai pergi kat Malaysia. Sungai ni. Satu benda yang tak logik kan, sungai mengalir. Yang logiknya adalah yang mengalir apa? Air yang di dalam sungai. Jadi sepatutnya isnad ni berlaku kepada air. Jara al-ma'u baru betul. Tapi sekarang ni isnad berlaku pada an-nahru. Okey, so kita faham ada majaz aqli kat sini. Kalau ada majaz aqli, dia perlu ada mulabasah. Okey, mulabasah cara untuk kita cari adalah tengok musnad dan tengok musnad ilaih majazi, iaitu tengok jara dan an-nahru. Apa kaitan pengaliran dan sungai? Sungai merupakan tempat untuk mengalirnya musnad ilaih hakiki, iaitu air. Maka mulabasahnya adalah mulabasah al-makan, tempat. Faham kan? Nahrun jarin sama, cuma dia dalam bentuk sifat, iaitu isim fa'il. Jarin isim fa'il. As-sabab. As-sabab tadi pun saya dah jelaskan. Banal amirul madinata. Amir merupakan musnad ilaih majazi kepada bana musnad, dan mulabasahnya adalah sebab. Selesai. Ambatar rabi'ul baqla. Ambata telah menumbuhkan. Siapa yang telah menumbuhkan? Ar-rabi'u, musim bunga, telah menumbuhkan. Menumbuhkan mana? Menumbuhkan apa? Al-baqla, tumbuh-tumbuhan. Yang menumbuhkan siapa? Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di musim bunga adalah Allah. Allah yang tumbuhkan. Tapi dekat sini isnad ambata kepada ar-rabi'u, yang di mana ar-rabi'u adalah musnad ilaih majazi. Apakah kaitan antara musnad ilaih majazi ar-rabi'u dan ambata musnad? Kata-katanya adalah sebab. Musim bunga merupakan sebab Allah nak tumbuhkan al-baqla.